Assalamualaikum. Kali ni nak share dua buku serentak. Tapi buku ni hampir samalah sebab kedua-duanya ialah panduan belajar solat. Satu untuk perempuan, satu untuk lelaki. Okey. So biasalah perempuan dan lelaki ada sedikit perbezaan sebab tu buku ni akan berbeza sedikit lah pengisiannya. Okey, kita start dengan lelaki. Jadi ilustrasi dia penuh warna. So kalau anak kita tengok memang seronok sebab dia macam komik kan. Jadi cara-cara solat, cara-cara berwuduk dulu, lengkap doa berwuduk, bacaan dan sebelum selepas iqamat, azan, sujud sahwi tu apa, okey, cara berdiri, cara qiyam. Jadi semua ni lengkap lah. Untuk lelaki nampak dia ada tunjuk aras mana, tangan aras telinga, iktidal macam mana. Jadi lengkap bacaan dia apa, dan dia ada tulis juga maksud dari bacaan ni. Jadi anak-anak kita dan kita pun boleh tahu apa yang kita baca waktu solat. Okey, ni untuk lelaki. Untuk perempuan pun sama, penuh warna juga. Jadi ada sama cara wuduk pun disertakan. Jadi kalau tayamum pun ada. Sama juga. Okey, cara nak takbir. Jadi kalau perempuan tu kita aras dada saja, aras bahu saja, tak macam lelaki tadi aras telinga kan. Jadi dia lengkap lah untuk perempuan macam mana. Jadi bila perempuan pakai telekung kan tak berapa nampak biasanya kalau kita nak tunjuk. Jadi dalam buku ni lengkap macam mana yang sepatutnya ditunjuk. Sama bacaan semua lengkap. Lukisan bercomel. Jadi menarik perhatian lah untuk kita sama-sama belajar dengan anak cara-cara solat harian. Semoga bermanfaat.